Aku L. Hai. Baru-baru ni aku dah tonton podcast Safwan Nazri dengan Kowi Aro, Sembang Seram. Dan Safwan ada tanya Kowi pasal benda-benda seram ni, benda mistik ni. Dan Kowi ada cakap yang dia tak layan sangat ataupun dia tak tengok sangat benda-benda seram ni, benda-benda hantu ni, sebab bagi dia tak ada manfaat dan tak ada kebaikan dalam kehidupan seharian dia. Lebih kurang macam tu lah. Dan ini membuatkan aku terfikir. Actually panjang jugalah aku terfikir benda ni. Apa manfaat yang aku dapat sebagai orang yang membaca buku seram, buku hantu ni, dan apa orang yang baca review aku dapat. Apa yang mereka dapat bila mereka tonton review aku, bila mereka baca review aku kan. Terfikir agak lama benda ni, dan apa yang aku dapat simpulkan adalah secara semula jadinya, secara naturalnya, aku memang suka baca buku seram, buku hantu. Aku tak tahu sebab apa, dan dia bukan paksaan pun lah. Kebaikan yang aku dapat adalah dia membantu aku daripada kehidupan seharian, di mana aku rasa kurang takut sekarang. Aku rasa kurang takut dengan jump scare, bunyi-bunyi pelik. Kalau keluar seorang-seorang ke gelap ke, aku dah tak takut. Sebab aku rasa lebih familiar. Aku rasa lebih aku kenal dengan makhluk-makhluk ni. Sebab aku rasa macam dah terbiasa. Kita mungkin takut sebab kita tak terbiasa. Kita tak kenal. Kita rasa macam benda baru. Yalah, benda yang kita tak nampak harian, benda gaib, alam gaib. Mestilah kita takut kan. Tapi bila kita dah nampak, kita dah terbiasa. Melalui pembacaan aku lah. Bukannya aku nampak pun, tak. Melalui pembacaan aku dah terbiasa. Aku dah nampak, aku dah familiar. Jadi membantu kehidupan seharian aku. Macam aku pergi kerja pun gelap awal pagi, aku balik pun dah malam. Drive seorang jauh apa semua. So benda tu membantu serba sikit bila aku membaca buku-buku hantu ni. Dan kepada pembaca review aku dan orang yang tonton review aku, manfaat yang mereka boleh dapat adalah buku-buku yang aku baca ni, setakat sekarang yang aku review ni, dia tak kosong tau. Dia penuh dengan pengisian, pengajaran, moral, di mana dia mengajar kita untuk jauhi syirik, benda-benda haram, dekatkan diri dengan agama, dekatkan diri dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita sesama manusia, buat benda yang baik. Banyak pelajaran yang dia boleh dapat melalui baca buku seram, buku hantu ni saja. Jadi bila dia baca buku ni, bukan sekadar dia boleh dapat seram tu, dia boleh kenali hantu tu, malah dia banyak lagi pengajaran yang dia boleh ambil kalau dia baca, kalau dia nilai buku tu dengan betul. Antara yang aku dapat, fikir kalau kata orang tanya aku kenapa aku duduk suka baca buku seram dan kenapa aku review buku-buku hantu semua ni kan. Sebab sikit daripada aku tak tahu apa macam mana, sekadar perkongsian. Aku L. Bye.